Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara mengejut mengumumkan penamatan perang dengan Iran dan menambah bahawa dunia akan segera menyaksikan perjanjian damai. Trump menyatakan bahawa Iran telah dikalahkan dengan teruk. Sebab itu, mereka terpaksa menerima syarat Amerika Syarikat. Dan yang menariknya, pasaran saham tiba-tiba kembali rancak. Saham syarikat-syarikat terbesar Amerika dan Eropah tiba-tiba melonjak naik. Dan menurut pakar, para pelabur bertaruh bahawa perang akan segera berakhir. Dan gangguan bekalan tenaga, iaitu penghentian bekalan 20% minyak dunia dan produk petroleum lain, akan menjadi kurang ketara berbanding semasa krisis minyak yang lalu. Dan lebih-lebih lagi, saya ingin memberitahu anda bahawa setakat hari Selasa, apabila hari dagangan saham ditutup, ternyata banyak saham sudah menjadi lebih tinggi daripada sebelum perang Amerika Syarikat dan Israel menentang Iran. Mari kita bincangkan dalam episod ini. Apakah tanda-tanda yang menunjukkan perang di Timur Tengah akan segera berakhir? Nama saya Alexi Pichi. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan episod ini, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka pada episod ini dan tinggalkan sebarang komen anda. Ini sangat penting untuk memajukan episod ini di YouTube. Dan langgan juga saluran Telegram saya, Pichi News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengumumkan penamatan operasi ketenteraan terhadap rejim Iran. Perkara ini diumumkan oleh wartawan Fox News, Maria Bartiromo, yang baru sahaja menemu bual Donald Trump di Rumah Putih semalam. Menurutnya, Presiden Amerika Syarikat ketika menjawab soalan sama ada perang di Iran telah berakhir, berkata bahawa ia memang sudah tamat. Seterusnya, saya akan memetik kata-kata Maria Bartiromo. Saya baru saja berbual dengan Presiden. Beliau bercakap tentang ekonomi, tentang perang dengan Iran, tentang NATO. Saya akan petik satu ayat beliau secara berasingan. Saya berkata kepadanya, anda sentiasa bercakap tentang perang ini seolah-olah ia sudah berlalu. Adakah ia sudah berakhir? Beliau menjawab, ia sudah berakhir. Saya baru sahaja menelefon Presiden. Hari ini ada temu bual yang hebat dan beliau banyak bercakap tentang ekonomi, tentang perang dengan Iran, tentang NATO. Satu perkara yang saya katakan kepadanya, anda sentiasa bercakap tentang perang seolah-olah ia sudah berlalu. Saya tanya, adakah perang sudah berakhir? Beliau menjawab, ia sudah berakhir. Walaupun kemudian ternyata itu adalah helah yang baik oleh wartawan wanita itu untuk menarik perhatian kepada temu bual tersebut, yang tentunya disiarkan kemudian. Dalam temu bual itu sendiri, Trump sebenarnya tidak mengatakan bahawa operasi di Iran sudah berakhir. Sebaliknya, beliau berkata seperti berikut, petikan. Saya rasa perang itu sudah hampir selesai. Pada pandangan saya, ia sangat hampir ke penghujungnya. Jika saya hentikan semuanya sekarang, mereka akan mengambil masa 20 tahun untuk membina semula negara itu. Dan kita masih belum selesai. Kita akan lihat apa yang akan berlaku. Kemudian, Trump menyatakan bahawa perjanjian dengan Iran mungkin akan dimeterai sebelum lawatan Raja Britain ke Amerika Syarikat pada penghujung April ini. Perkara ini dilaporkan oleh penerbitan British Sky News dan memetik kata-kata Trump. Ia mungkin, sangat mungkin, Iran telah dipukul dengan teruk. Jadi, ia memang sangat mungkin. Selain itu, Trump mengulas hubungan dengan pemimpin British. Dia mula memuji hubungannya dengan Raja. Dan, perhatian, beliau menambah bahawa beliau, petikannya, sangat menyukai Perdana Menteri Keir Starmer. Ini sangat pelik kerana saya ingin ingatkan, Donald Trump mungkin paling banyak menghina Keir Starmer kerana orang Eropah secara keseluruhan enggan membantunya dalam perang di Timur Tengah. Macam-macam gelaran yang dia berikan kepada Keir Starmer. Sekarang dia kata, tidak, saya sangat suka dia. Perdana Menteri yang baik. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Tetapi selepas itu, Presiden Amerika Syarikat ditanya tentang keadaan hubungan istimewa dengan Britain kerana memang hubungan itu sentiasa istimewa. Dan di sini, Trump tiba-tiba, berubah fikiran dan berkata, hubungan apa tentang apa anda bercakap? Saya akan berikan petikan. Bagaimana hubungan kita berkembang? Ini adalah hubungan di mana kita meminta bantuan mereka tetapi mereka tiada. Ketika kita memerlukan mereka, mereka tiada. Ketika kita tidak memerlukan mereka, mereka juga tiada. Dan sehingga kini, mereka masih tiada. Namun begitu, pada 21 April nanti akan berakhir tempoh gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran. Dan kini, para perantara Pakistan sedang giat berusaha untuk mencapai persetujuan. Pegawai Amerika Syarikat menyatakan bahawa perjanjian rangka kerja untuk menamatkan perang hampir siap sepenuhnya.
Dan sebelum 21 April, ia pasti sempat ditandatangani. Selepas itu, hanya tinggal untuk melengkapkan secara teknikal supaya ia menjadi perjanjian penuh bagi menamatkan perang secara keseluruhan. Tetapi anda tahu, nampaknya yang paling percaya kepada penamatan perang dalam masa terdekat ialah pasaran saham. Indeks S&P telah melakukan apa yang dipanggil pusingan penuh. Penanda aras saham ini untuk para pelabur telah pulih dan malah melebihi jangkaan selepas penjualan besar-besaran yang disebabkan oleh perang. Inilah detik di mana semangat pelabur berkobar-kobar di skrin, diiringi oleh krisis tenaga terbesar dalam sejarah, kenaikan inflasi dan amaran tentang pelambatan pertumbuhan ekonomi. Pelabur kini bertaruh bahawa perang akan segera berakhir dan gangguan bekalan tenaga akan menjadi kurang ketara berbanding krisis minyak sebelum ini. Kononnya semuanya akan pulih semula tidak lama lagi. Dan sementara rundingan di belakang tabir antara Amerika Syarikat dan Iran sedang berlangsung, pada hari Selasa, indeks S&P 500 ditutup dengan kenaikan sebanyak 1.2%. Dan ini, perhatian, hanya 0.2% lebih rendah daripada paras tertinggi rekodnya yang dicapai pada 27 Januari. Maksudnya sekali lagi, S&P sebenarnya hampir mencapai rekod. Bukan jatuh, bukan sekadar naik, ia hampir mencapai rekod. Indeks Nasdaq yang berorientasikan teknologi meningkat hampir 2% dan kini kira-kira 1% lebih rendah daripada paras tertinggi sejarahnya yang dicapai tahun lalu. Harga minyak telah menurun daripada paras tertinggi yang dilihat pada awal peperangan. Niaga hadapan minyak mentah Brent yang merupakan penanda aras global kini didagangkan di bawah $100 setung. Saya ingin mengingatkan, pada bulan Februari, indeks S&P 500 kekal pada paras yang tinggi. Namun, ia tidak stabil kerana semakin banyak perbincangan mengenai kecerdasan buatan. Kemudian, perang tercetus yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan kejatuhan harga saham. Menjelang akhir bulan Mac, indeks S&P 500 jatuh sebanyak 7% daripada paras tertinggi dalam sejarahnya. Dan indeks teknologi tinggi Nasdaq berada dalam zon yang dipanggil pembetulan, yang bermaksud penurunan sekurang-kurangnya 10% daripada paras maksimum sebelumnya. Maksudnya, semasa kemuncak perang, saham, indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq semuanya benar-benar jatuh. Dan sekarang, situasi semasa dibandingkan dengan peristiwa setahun yang lalu. Ketika itu, selepas penjualan besar-besaran pada bulan April yang disebabkan oleh pengenalan tarif oleh Trump, dasar itu dibatalkan oleh Presiden Trump dalam langkah yang lebih dikenali sebagai TAKO. Selepas itu, saham-saham kembali meningkat dan sekarang mereka kata lebih kurang perkara yang sama sedang berlaku. Akhirnya, pada hari Isnin, 13 April, saham-saham kembali ke paras sebelum perang. Dan sekarang, saham-saham didagangkan pada paras yang lebih tinggi lagi. Gergasi pelaburan BlackRock menulis dengan sangat ringkas dan mudah, petikan. Jika pada awal perang kami mengesyorkan pendekatan berhati-hati terhadap pelaburan, kini telah muncul peluang untuk membeli. Kejutan geopolitik tidak menjejaskan dinamik pembangunan. Di sini saya akan berhenti seketika. Tetapi, rakan-rakan, saya ingin mengesyorkan satu episod YouTube kepada anda yang saya juga akan syorkan kepada Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat. Dan ia dipanggil cukup berpura-pura normal. Ini adalah episod daripada ahli psikologi kegemaran saya. Saya sudah lama mengesyorkan saluran YouTube ini kepada anda. Pautannya akan ada di dalam deskripsi. Sila lawati dan tonton. Di sana ada kupasan yang sangat baik tentang bagaimana kita semua sentiasa cuba menyesuaikan diri dengan orang di sekeliling kita. Kita cuba menekan beberapa ciri peribadi kita dan bukan itu sahaja. Dengan cara itu, kita sebenarnya sedikit menyesakkan diri sendiri. Anda tahu. Jadi, saya cadangkan anda tonton episod ini. Saya akan tinggalkan pautan di dalam deskripsi dan di komen yang disematkan di bawah episod ini. Dan, kawan-kawan, pastikan anda pergi, tonton dan langgan. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.